Rosak apa? Bro, dari dalam bro boleh tolak. Apalah, sikit. Yang ni kau salah. Lain kali tak payah buat pintu, menggelabah nak tolak, tarik semua. Asyik dia power, kau ikut je aku. Ya. Weh, tak tahu nak cakap macam mana, memang lah. Serius cakap kau, lauk dia apa? Oi, kenapa? agak-agak lah sampai bergegar kereta aku, kau tutup pintu. Lah, biasalah tu. Kau tunggu balik, kau tunggu balik. Apalah, macamlah kupas kuat sangat. Masuk. Ya apalah, selu. Tu baru betul. Faham? Faham. Lain kali kalau guna pintu, slow. Pakai seatbelt. Pakai seatbelt. Ni baru betul. Pesanan ni saya nak bagi tahu ni, cara nak guna pintu dengan betul je. Janganlah masuk kita member hempas pintu kuat-kuat. Lepas tu kalau pergi mall ke mana-mana kan ada sign tolak tu, tolak. Jangan nak tarik, jangan ngada. Pesanan guna pintu dengan betul ni daripada Isai dengan Din daripada Hot FM. Bye-bye. Makan Makan lah.